3 negara yang majoriti rakyatnya adalah haiwan. Jumanji real life. Australia, planet kangaroo. Penduduk manusia ada 26 juta, tapi jumlah kangaroo cuba teka berapa? Lebih 50 juta cuy. Ada yang kata kalau kangaroo lawan manusia, kita kalah. Boleh jadi? Kau tengoklah masa dia macam mana. New Zealand, planet biri-biri. Penduduk manusia ada sekitar 5 juta. Biri-biri dia 5 kali ganda, Mat. 25 juta. Maksudnya kalau semua orang jadi penternak biri-biri, setiap seorang akan ada 5 ekor biri-biri. Tapi best lah, biri-biri boleh makan banyak-banyak kan. Tak macam kangaroo tadi, nak gigit bicep dia pun dah kena cekik nanti. Falkland Island, planet penguin. Mungkin ramai lagi tak tahu tentang kewujudan tempat ni. Untuk pengetahuan korang, pulau ni berada di bawah jajahan British. Tapi siapa kisah kan pasal penjajah? Lol. Imagine pulau ni hanya ada 3,000 manusia, tapi ada 1 juta penguin. Sugar penguin ni. Teringin pula nak ramas dorang. Macam mana agaknya rasanya? Kalau korang rasa ada lagi negara Jumanji selain 3 negara di atas, jangan lupa tinggalkan komen, okay?